pengalaman saya. Habis saja sesi lebih kurang dalam 1 jam ni, tuan-tuan dan puan-puan akan tenang. Tapi kena fokus. Nombor 1. Nombor 2, jangan fikir apa yang Alung cakap. Fikir apa yang percayalah, yang saya cakap ni semua fakta. Dia tak cakap benda mengapa-mengapa. By profession saya adalah practicing lawyer, dan saya akan cakap solution kali lebih on legal solution. Saya beritahu satu je, saya tak ada satu kes lagi yang hingga hari ni tak selesai. You faham dan you ikut saya punya format. A very basic thing saya cakap. Nombor 1, mengapa tak boleh bayar Alung? Sebab pertama tak boleh bayar Alung kerana Alung bercanggah dengan undang-undang. Undang-undang dia adalah nombor 1, Akta Pemberi Pinjam Wang. Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 mengatakan dengan jelas, Seksyen 5/2. Dalam Seksyen 5/2 ni dikata mana-mana orang yang menjalan atau mengiklankan atau mengumumkan dirinya, memukakan dirinya, menjalankan perniagaan, memberi pinjam tanpa lesen. Undang-undang tak cakap pun suruh bayar. Undang-undang cakap tangkap orang ni, siasat orang ni, dakwa di mahkamah, jika sabit kesalahan, penjara 5 tahun, denda RM250,000 minimum, maksimum 1 juta. Nombor 2, di bawah Seksyen 17A, faedah bagi pinjaman dengan cagaran dan pinjaman tanpa cagaran. Mana-mana pemberi pinjam yang memberi pinjam dengan cagaran, dia maksimum dia boleh bagi interest adalah 12% per annum. Kalau ada cagaran lah, tak kisahlah cagaran rumah ke, kereta ke, interest ataupun kadar faedah tidak boleh lebih 12%. Kalau tanpa cagaran, maknanya without collateral, dia tak boleh kena lebih daripada 18% per annum. Siapa cakap? Apa jadi kalau dia kenakan kadar faedah melebihi kadar-kadar tadi? Jika sabit kesalahan, maka dia akan kena denda paling minima, dia kena denda RM25,000, penjara 18 bulan. Atau kontrak 1950 kata Seksyen 24A, apakah balasan satu perjanjian yang sah dan apakah balasan perjanjian yang tak sah. Perjanjian yang balasannya tidak sah apabila dia bertentangan dengan undang-undang, forbidden by the law. Bertentangan apa? Bertentangan Seksyen 5/2 dan Seksyen 17A. Kerana dia pergi pinjam tak ada lesen. Bukan setakat dia bagi pinjam tak ada lesen, kadar faedahnya melebihi 18% setahun, seminggu, sebulan. Dengan sebab dua-dua ni, dia forbidden by the law. Apa jadi pada perjanjian tu? Tak kisahlah perjanjian tu bertulis ke, orally ke, verbally ke, impliedly ke, tak kisahlah apa pun. Perjanjian tu tidak sah, tak wujud, void ab initio. Seksyen 107, menyubahati satu perkara, seseorang adalah bersubahat melakukan satu perkara, mengambil bahagian bersama dengan seorang atau beberapa orang yang lain dalam apa-apa pakat jahat, melakukan perkara sama ada action ataupun perbuatan, jika satu perbuatan, satu ketinggalan ataupun omission yang menyalahi undang-undang. Tak kira lah satu tindakan ataupun tak melakukan satu perkara, asalkan dia menyalahi undang-undang, action or omission, maka itu dikira sebagai subhat jenayah. You pergi bayar Alung, Alung tak berlesen, you subhat. You pergi jumpa saya, suruh pergi berunding untuk bayar, saya pun bersubhat. Kesalahan bersubhat sama macam kesalahan predikat tadi. Apa dia predikat offense dia? 5/2. Kalau dia tu kena penjara 5 tahun, saya pun kena penjara 5 tahun. Sebab bersubhat. Bolehkah kita berunding dengan orang yang haram? Kalau boleh berunding dengan haram, penyamun tu pun kita patut berunding lah. Bolehkah kita berunding dengan Israel? Kenapa? Sebab kita tak pernah sahkan legitimasi dia. Sebab tu tak ada point untuk kita berbincang dengan dia.